So bermulalah satu episod di mana arkitek-arkitek sekarang menerima result daripada exam mereka, ya, exam part 3. Betul tak? So tahniah kepada arkitek-arkitek yang baru dan kepada yang belum lagi lulus, jangan risau. Sebenarnya memang belum sampai masanya lagi, dan yelah kadang-kadang tu sebab kita belum belajar sehabisnya. Alright? Jadi janganlah takut just because of fail sekali atau dua kali dan give up. I also had a similar situation di mana I gave up, and then lepas tu yelah kawan-kawan saya kata, "Weh, ni last time aku ajak kau, lepas ni kalau kau tak lulus juga, up to you man. Kau tak nak lulus, kau tak nak ambil balik, tak apa. Yang penting ni last time kau ambil dengan aku, kau kena ambil dengan aku juga. Tak kira." Turns out aku lulus time tu. And yelah, aku tak boleh nak cakap apa kan. Memang rezeki lah yang Allah dah beri. Apa-apa pun kepada orang yang lalu, kepada arkitek-arkitek sana yang dah lulus, tahniah. Ya, nak dengar cerita pasal my journey sebagai seorang arkitek graduan jadi arkitek profesional, follow lah, nanti kita cerita. It's a tough time, but it's a lot of things to share. Yelah, banyak pasal kehidupan. And yes, kepada yang dapat part 3 tu, your journey starts today. Tahniah kepada semua. Kita tengah tunggu total berapa ramai tahun ni lulus. Hopefully more than 100. Guys, tahniah. I don't know what else to say, but yeah, tahniah lah.